Jiwa seorang pentaksub mengisahkan Firzan, seorang lelaki dari kampung yang berjaya mengubah nasib hidupnya selepas mengahwini Anis, anak kepada seorang ahli politik berpengaruh. Ketika bekerja sebagai pemandu peribadi, Firzan sengaja memikat anak majikannya demi mengejar kekayaan dan cita-citanya untuk menjadi ahli politik yang disegani. Namun di sebalik kehidupan mewah, Firzan menyimpan satu rahsia besar. Selama lebih 30 tahun, dia menjalinkan hubungan sulit dengan setiausahanya, Suri. Hasil hubungan itu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki bernama Firdaus. Walaupun Suri sanggup bercerai selepas identiti Firdaus terbongkar, Firzan tetap tidak mahu mengahwininya. Bersama Anis, Firzan mempunyai 2 orang anak, Aidil dan Aiman. Sebelum meninggal dunia, Anis sempat berpesan kepada Aidil supaya membawa Aiman keluar dari rumah sekiranya sesuatu berlaku kepadanya. Namun, cubaan Aidil itu gagal apabila Firzan menghantarnya ke sekolah pondok. Tahun demi tahun berlalu. Aidil memilih menjauhkan diri daripada ayahnya sehingga sanggup mengaku dirinya anak yatim piatu dan membina kehidupan sendiri dengan berniaga ayam goreng. Berbeza dengan Aidil, Aiman pula membesar sebagai anak yang paling mempercayai Firzan dan sentiasa berada di sisinya. Di sebalik imej wara yang dipamerkan kepada masyarakat, Firzan sebenarnya seorang lelaki yang kejam dan gila wanita. Dia sering mempergunakan wanita demi memenuhi nafsunya. Segala-galanya berubah apabila Aiman memperkenalkan kekasihnya, Diana, kepada Firzan. Dengan helah licik, Firzan menghantar Aiman bekerja di Sabah bagi memudahkan dirinya mendekati Diana. Firzan gunakan Rita perangkap Diana dengan minuman yang dicampur bahan khayal sebelum merancang pelbagai ugutan sehingga Diana terpaksa mengahwininya. Perkahwinan itu bukanlah sebuah kebahagiaan. Diana hidup seperti banduan, dikurung serta diseksa dari segi mental dan fizikal oleh Firzan. Apakah yang akan berlaku kepada Diana? Apakah Firzan akan mendapat balasan atas segala kejahatannya? Ikuti pengakhiran kisah ini. Selepas kematian Firdaus, Suri bergegas ke pejabat Firzan untuk mengambil sepucuk pistol yang disimpan di dalam peti besi. Dengan hati yang hancur, dia terus menuju ke rumah Firzan. Sebaik tiba, Suri melihat Aidil dan Aiman sedang membelasah Firzan. Ketika Aidil hampir menghentak Firzan dengan pasu, Suri melepaskan satu das tembakan ke udara bagi menghentikan mereka. Firzan menyangka Suri datang untuk menyelamatkannya. Dengan angkuh dia menyuruh Suri menembak Aidil dan Aiman supaya mereka dapat hidup bahagia bersama. Namun, sangkaannya meleset. Suri melepaskan beberapa das tembakan ke arah Firzan. Tembakan pertama sebagai pembelaan buat Firdaus, tembakan kedua untuk dirinya yang diseksa selama 30 tahun. Suri tidak sanggup lagi menjadi mangsa Firzan, sang pentaksub. Dalam masa yang sama, Diana yang cedera perlahan-lahan menuruni tangga. Dia menampar dan menendang Firzan berkali-kali sebelum Aiman segera membawanya menjauh. Depan Diana, Firzan kata dia dan Aiman tidak akan dapat berkahwin serta akan masuk neraka sebab derhaka. Suri melepaskan tembakan terakhir. Firzan jatuh kolam dan mati. Suri kemudian ditahan polis. Suri senyap ketika soal siasat. Sementara itu, Aidil dan Aiman pergi ke bilik mayat untuk melihat jasad Firdaus. Mereka sangat sedih mengenang nasib Firdaus. Seterusnya mereka menguruskan pengebumian Firdaus. Suri turut hadir di pusara dan menangis meratapi pemergian anaknya. Di hospital, Diana menjalani ujian darah. Doktor bimbang dia dijangkiti herpes daripada Firzan. Berita itu membuatkan Diana sangat terkejut, namun Aiman sentiasa berada di sisinya memberikan semangat. Mujurlah keputusan ujian akhirnya menunjukkan Diana bebas daripada jangkitan tersebut. Dalam masa yang sama, Dila mengakui kesilapannya kerana tidak mendengar nasihat Aidil.
Aidil tidak salahkan isterinya. Sebaliknya, mahu Dila melupakan segala yang telah berlaku. Beberapa hari kemudian, Aidil dan Aiman terserempak dengan seorang nenek dan Ibrahim, abang kandung mereka, yang merupakan orang kurang upaya di pusara Firzan. Mereka turut mengetahui Ibrahim ialah anak Liza, wanita yang dihamili dan ditinggalkan Firzan. Selepas Liza diusir keluarganya, nenek menjaganya sehingga dia meninggal dunia ketika melahirkan Ibrahim. Aidil dan Aiman kemudian melawat Suri di penjara. Mereka mahu mengupah peguam, Suri menolak. Sebaliknya, dia mendedahkan semua harta Firzan diperoleh dengan memalsukan tanda tangan ayah mentuanya untuk menguasai harta keluarga. Firzan sanggup membunuh sesiapa sahaja yang menghalangnya, termasuk isteri sendiri dan anak sendiri. Aidil dan Dila turut melawat Diana. Aidil menyesal kerana tidak menyelamatkan Diana lebih awal, namun Diana menjelaskan perkara itu mustahil kerana Firzan mengugut akan mencederakan ibu bapanya. Dila pula mengambil peluang memohon maaf kerana pernah cemburu dan menyangka Diana cuba menggoda Aidil. Diana memaafkannya dan menyerahkan segala penghakiman terhadap Firzan kepada Tuhan. Sementara itu, Aiman pergi ke pejabat untuk mendapatkan fail rekonsiliasi dalam komputer Suri. Fail itu mengandungi semua akaun gelap Firzan dan mampu membersihkan nama syarikat Aiman. Malangnya, komputer di pejabat Suri telah pun dirampas oleh pihak polis. Seterusnya, Aiman berbual dengan Aidil. Aidil suruh Aiman dapatkan pandangan peguam, pastikan Aiman tidak dikaitkan dengan isu Firzan. Aidil juga mahu mereka sokong Diana sampailah mampu berdikari. Bagi Aidil, apa yang dilakukan Firzan pada Diana sangat tidak berperi kemanusiaan. Di hospital, Diana masih trauma. Ketika cuba bangun sendiri untuk ke bilik air, dia menolak bantuan Aiman. Namun selepas terjatuh, Aiman tetap membantunya bangun. Diana meracau dalam tidur, masih belum dapat lupakan seksaan Firzan. Aiman yang menjaganya terus menenangkan Diana sebelum berlutut memohon maaf. Dia menyalahkan dirinya kerana terlalu mempercayai Firzan dan berjanji akan menebus segala kesilapan. Diana maafkan Aiman. Mereka masih saling mencintai, tetapi sedar hubungan itu tidak mungkin diteruskan. Diana akan selama-lamanya bergelar ibu tiri Aiman. Mereka sepakat untuk melupakan cinta yang tidak kesampaian. Beberapa hari kemudian, Aidil menunjukkan kepada Aiman berita penahanan Dato' Redzuan dan Johan di bawah Aimlah. Aiman mula bimbang dirinya turut akan disiasat. Namun tidak lama kemudian, satu email daripada arwah Firdaus tiba. Rupa-rupanya sebelum meninggal dunia, Firdaus telah menghantar fail rekonsiliasi sebagai persediaan untuk membersihkan nama Aiman. Seterusnya, Rita ditahan polis kerana didakwa memperdaya Diana di hotel beberapa tahun lalu. Insiden itu disiarkan secara langsung di media sosial, manakala Maya yang menonton masih tidak berani berdepan Diana kerana dibelenggu rasa bersalah. Selepas dibenarkan keluar hospital, Diana meminta dihantar pulang ke kampung. Walaupun berat hati, Aiman menghormati keputusannya dan berpesan supaya Diana menghubunginya jika memerlukan bantuan. Aidil dan Aiman kemudian menziarahi pusara ibu mereka. Aidil meminta maaf kerana terlalu lama tidak datang menziarah dan bersyukur akhirnya dapat menunaikan janjinya kepada arwah. Harta Firzan dibahagikan pada waris. Diana tidak mahu terima, tetapi Aidil pujuk, suruh Diana guna untuk membantu wanita lain yang pernah menjadi mangsa keganasan rumah tangga sepertinya. Seterusnya, Aiman dan Aidil tahu identiti individu yang menghantar mesej ugutan kepada Firzan. Firdaus yang buat. Aidil ternampak telefon kedua Firdaus ketika datang ke rumah Suri. Diana sambut gembira kepulangan ibu bapanya dari Mekah. Diana menerima maaf orang tuanya yang membiarkan Diana menanggung penderitaan
sepanjang bergelar isteri Firzan. Diana berjaya mencapai cita-citanya 8 bulan kemudian. Dia telah menubuhkan sebuah rumah perlindungan untuk wanita yang menjadi mangsa penderaan. Aiman dan Aidil sentiasa di sisi Diana untuk berikan sokongan penuh. Lebih mengejutkan, Diana mengandungkan anak Firzan. Diana berjanji akan membesarkan anaknya dengan baik untuk memastikan anak tidak mewarisi perangai pentaksub Firzan. Berakhirlah kisah jiwa seorang pentaksub, sebuah drama yang memperlihatkan bagaimana ketaksuban terhadap kuasa, harta dan nafsu akhirnya menghancurkan kehidupan Firzan, manakala mangsa-mangsanya bangkit membina kehidupan yang lebih bermakna